sahabat-sahabat, jumpa lagi kita. Kali ini mancing waktu malam santai-santai. Ini pelanta untuk mancing. Ini dipanggil rockbound. Ini cele. Sepanjang tebing ini ada cele. Di sini disediakan pelanta untuk memancing. Try memancing waktu malam. Ada ikan tak ada ikan? Kat sana ada orang mancing. Belum strike lagi. Okey, kita tengok ada strike. Pagi di rockbound Manjung Perak. Ini cele. Ini sepanjang tebing ni ada pelanta untuk memancing. Disediakan. Okey, ini dia mencari strike. Ada ke tidak ada. Di sana sunrise mahu muncul. Sekarang ni waktu 7:05 lebih kurang. Okey, jom kita tengok ada hasil ke tidak. Ada bunyi, macam bunyi pelan-pelan. Ada bunyi. Ada bunyi tu loceng tu. Ada ikan ni, kalau ikan besar dia tarik lah. Okay, kita cuba tarik. Tengok ada hasil ke tak. First strike pagi ini dah tengah hari dan pukul 10. Jadilah ikan apa tak tahu ni. Tak pernah dapat ni. Okey, strike. Ruk putih. Di rockbound. Dekat situ. Strike. Setia menunggu strike yang kedua. Tadi strike bawal belang-belang. Sekarang tengah menunggu strike kedua. Sudah goyang-goyang tu. Tapi loceng tak bunyi lagi. Loceng bunyi pelan-pelan. Anak ikan tengah gigit. Bila nak strike seterusnya ni. Sabar. Dah bunyi dah tu. Tu anak ikan tu. Kalau ikan besar, dia bunyi tak berhenti. Okey, ruk terangkat. Loceng tak bunyi tapi ruk terangkat. Loceng dari tadi lagi. Dah kena ni kot. Ikan kecil. Kita angkat je lah. Alhamdulillah dapat strike juga yang kedua. Ikan geruk-geruk ataupun adik-beradik geruk. Semua ikan geruk-geruk ni. Alhamdulillah strike yang kedua. Menunjukkan 3 minit lagi 12.30 hari. Sampai di sini saja mancing santai-santai di rockbound Manjung Perak. Nak kena check out. Check out pukul 12. Okey, jumpa lagi. Dapat juga strike. Tidak kompak.